Mesti pernah dengar kan PKS? Perusahaan Kecil dan Sederhana. Orang selalu cakap PKS ni tulang belakang ekonomi Malaysia. Tapi kan apa sebenarnya yang buat satu-satu bisnes tu layak dipanggil PKS? Jom kita rungkai sama-sama. Cuba bayangkan, kedai mamak yang kita selalu lepak tu, bengkel kereta yang kita selalu pergi, atau syarikat IT kecil. Nampak macam PKS kan? Tapi, betul ke dia PKS secara rasmi? Dan kenapa pula penting sangat status rasmi ni? Ada sebabnya. Okey, jom kita bedah sikit benda ni. Sebenarnya, tak susah pun nak faham. Semuanya bergantung pada dua kriteria utama je. Ini dia poin paling penting sekali. Satu bisnes tu hanya perlu penuhi salah satu je tau daripada dua syarat ni. Sama ada jualan tahunan dia atau bilangan pekerja sepenuh masa dia. Saya ulang kata kuncinya ialah atau. Bukan kena penuhi dua-dua. Cukup satu je dah layak. Jadi, kita ada dua benda nak tengok. Kat sebelah sini, kita ada jualan tahunan. Berapa banyak duit dibuat setahun? Sebelah lagi pula, bilangan pekerja. Berapa ramai staf sepenuh masa dia ada? Nombor-nombor dalam dua kategori inilah yang akan tentukan saiz sebenar syarikat tu dalam hierarki PKS. Okey, nak bagi lagi senang nampak semua nombor-nombor ni, kita akan guna satu gambar rajah yang best. Jom kita tengok sama-sama piramid PKS ni. Ini dia piramidnya. Nampak kan? Ada 3 tingkat utama. Paling bawah sekali, mikro. Atas sikit, kecil. Dan kat puncak tu, sederhana. Jom kita mula dari bawah, dari tapak piramid ni. Baiklah, kita fokus dulu kat tapak piramid ni, tingkat yang paling besar. Kat sinilah sebenarnya majority business kat Malaysia duduk. Kita panggil dia perusahaan mikro. Nak tentukan syarikat tu mikro senang je dan syarat dia sama untuk semua jenis bisnes. Jualan tahunan dia bawah RM300,000 atau pekerja sepenuh masa dia kurang dari 5 orang. Simple kan? Ingat ya, penuhi salah satu je dah cukup. Okey, bab mikro dah settle, senang. Tapi bila kita naik ke tingkat atas sikit, ke kategori kecil dan sederhana, kat sini cerita dia jadi lain sikit. Dia jadi makin menarik dan lebih spesifik. Inilah plot twist dia. Definisi untuk bisnes kecil dan sederhana ni rupanya tak sama untuk semua orang. Ia bergantung pada jenis industri bisnes tu. Kenapa pula macam tu? Jom kita tengok. Okey, cuba kita tengok jadual ni sama-sama. Kat sini baru kita nampak jelas perbezaan dia. Jom kita tengok kategori kecil dulu. Untuk sektor pembuatan, jualan tahunan dia boleh pergi dari RM300,000 sampai bawah RM15 juta. Tapi kalau kita tengok sektor perkhidmatan pula, jualan dia cuma dari RM300,000 sampai bawah RM3 juta je. Jauh beza kan? Sama juga dengan bilangan pekerja. Pembuatan boleh ada sampai bawah 75 orang staf. Perkhidmatan pula bawah 30 orang je. Perbezaan yang ketara ni tunjukkan yang saiz kecil atau sederhana tu memang sangat bergantung pada jenis bisnes apa yang kita buat. Jadi, apa benda sebenarnya sektor pembuatan ni? Senang cerita, ia adalah mana-mana bisnes yang ambil bahan mentah dan tukarkan jadi produk baru. Contoh paling senang, kilang perabot, kilang yang buat makanan dalam tin tu, ataupun kilang pasang barang-barang elektronik. Habis tu, perkhidmatan dan sektor lain ni pula apa? Yang ini kategori rojak. Macam-macam ada dalam ni. Kalau perkhidmatan, kita ada hotel, restoran, syarikat IT, kolej swasta, syarikat logistik, macam-macam lagi lah. Sektor lain tu pula merangkumi benda macam pertanian, pembinaan dan perlombongan. Okey, kita dah tahu semua definisi ni. Mikro, kecil, sederhana, pembuatan, perkhidmatan. Pening sikit kan? Tapi soalan paling besar sekarang, apa gunanya? Kenapa benda ni penting? Apa efek dia untuk tauke-tauke bisnes kat luar sana? Ini jawapan dia. Status rasmi PKS ni bukan setakat label je tau. Ia macam satu kunci. Bila satu syarikat tu dah dapat pengiktirafan rasmi sebagai PKS, terus terbuka pintu untuk macam-macam bantuan. Contohnya, grant kerajaan, pinjaman khas yang lebih mudah nak dapat dan macam-macam lagi program pembangunan untuk tolong bisnes tu jadi lagi besar. Jadi, kalau kita fikirkan balik, kat Malaysia ni ada berjuta-juta PKS. Daripada makcik yang buat kuih kat rumah, sampailah ke kilang sederhana yang ada beratus pekerja. Masing-masing ada potensi yang tersendiri. Persoalannya sekarang, antara berjuta-juta ni, yang mana satu agaknya yang akan jadi the next big thing, yang akan ubah cara hidup kita. Potensi tu sentiasa ada.